Sekarang ni kita berada di showroom Mazda Sungai Besi by MN. So kita dah dapat kereta untuk test drive. Ini adalah colour Platinum Quartz. Jom. Okay, first saya masuk kereta ni. Untuk korang yang mungkin comel-comel yang rendah sikit macam I, korang kena adjust lah. Okay? Tapi best thing is dia ada 10 ways adjustable seat. So korang boleh adjust ke atas, ke bawah kan. Kalau korang yang rendah-rendah memang kena ke atas sikit lah supaya korang boleh nampak lebih view ke depan lah. Okay? Alright. I rasa kan, I bawa kereta ni, I tak perlu risau. Sebab semua pick up dia memang smooth dan memang laju. Okay? Ni antara kereta yang bagi I sangat secure lah bila I drive. Kecut sikit. Okay. Dekat selekoh pun nice. Tak ada masalah. Oh. Okay. Dan dia sangat-sangat firm lah, sangat sturdy. Dia tak ada budging ke lain. Nampak korang? Okay, so ni dekat corner korang boleh nampak Okay. Okay. Corner pun memang nice. Okay. Tak ada rasa macam nak terhuyung hayang ke, tak ada. So sangat-sangat firm. Even jalan ni dia ada macam tak elok sangat lah kan, dia ada lubang-lubang sikit kan. Tapi you takkan rasa sangat lah. Macam dia takkan effect sangat lah your driving. Okay tak? Passenger I. Passenger I tak peningan hari ni. Okay, untuk NVH dia bagus bagi I. I dalam kereta ni banyak sangat kereta kat luar jalan ke sana ke sini kan, tapi I tak dengar langsung bunyi-bunyi yang sangat-sangat kuat lah, sangat-sangat minimum. And then selesa lah bagi I.